Memang sangat sedap. Walaupun dia instant, tapi memang sangat bervala kalau korang beli. Assalamualaikum. Hi guys, welcome back to Mon Mukbang Channel. Duga-duga-dung. So siapa je baru tengok video aku ni, kalau boleh aku minta korang like video aku, subscribe video aku, and share video aku ni pada orang lain. Kalau boleh biarlah YouTube aku ni sampai mana? Sampai menuju bulan. So hari ni aku nak makan apa? Hari ni aku nak buat review berkaitan dengan satu produk ni, iaitu produk instant mashed potato ataupun kentang putah instant. Ni dia. Kat depan mata korang ada dua flavor. Yang pertama ni ialah flavor black pepper, and this ialah flavor kari ayam. So ada dua lah. Produk instant sangat senang. Harga dia aku beli dekat TikTok dalam RM6, RM7 itu je, dekat beg kuning. So kalau korang nak beli, bolehlah tekan beg kuning nanti. So benda ni sangat mudah lah, sebab dah lama kan tak makan mashed potato. So kalau korang nak try, nak mudah, beli je benda ni. Boleh buat sendiri kat rumah. Instant potato ni ada dua. Dia ada beritahu lah kat sini. Dekat sini dia ada tunjuk cara nak masak ataupun cara nak sediakan benda tu. So dia kata tinggal kita rendamkan dengan air panas. Lepas tu dah siap lah. Tinggal nak lembutkan benda tu je. So tak apa, tak mau masa lagi, jom try buat instant mashed potato ni. Kita try yang preser black pepper dulu. So aku akan ambil, kita akan bancuh dulu lah. So dalam ni ada 2 pack. Satu sebuk lada hitam, satu lagi dia punya kentang. So jom kita buat satu. Ni sebuk kentang dia Okey, warna putih. Dan ni dia punya sebut lada hitam. So jom. Aku dah mahu satu yang sebut lada hitam sebab dua putih. Sebab aku imagine aku satu putih, satu lagi mungkin lah warna hitam ke apa kan. Ni tiba-tiba dua putih. Sedap. So jom kita akan gaulkan lah kedua-dua ni. Kita tengok macam mana bentuk dan rupa dia nanti. Ya. So aku dah sediakan air panas. Kita letak. Kita kena gaul sampai airnya, sampai benda ni lembut mengembang. Ni macam nak jadi dah. Okay guys, dalam sekelip mata je dah siap. Tengok. Tadi sebut kan, ni dah kental dah. Ni aku rasa kentang dia. So kita try tengok yang black pepper pula. Dia punya, orang kata perasa dia. So tambah air. Aku silap lah guys. Rupanya ni asal dia. Alamak bodohnya. Aduh. Dah aku dah terbuat 2 mangkuk. Rupanya dalam mangkuk ni, dalam kotak ni dia bagi 2 sebuk kentang, 2 sebuk tak tahu sebuk ke atau yang ni lah, yang black pepper punya kuah. So tak apalah, kita gaul je. So dekat depan korang ni ada 2 mangkuk kentang. So ni sebut dia. Sikit je sebut dia, tak banyak pun. So kita letak air. Bau dia sangat kuat guys. Tengok. Tak tahu nampak ke tak. Pekat nampak. Kalau kau nak cair sikit, boleh tambah air banyak. So dah siap. Cair sikit lah kuah dia. Aku tak nak pekat. So jom try makan dulu yang preser black pepper ni. So sekejap lagi baru kita try yang preser ni pula. Preser kari. So yang ni kentang tertuah dengan dia punya kuah. So ni guys hasil dia. Dah siap kentang putah. So jom kita makan. Bismillah. Sedap guys. Memang kuah dia sedap.
Memang sedap gila, aku suka. So try pula yang satu lagi pizza. Yang pizza kari ni aku ambil dia punya sebut je sebab aku dah buat dah ni. Dah ada, kita guna je lah. Ni tambah Hilo. Sebab aku dah salah step sebenarnya. Patutnya aku pakai mangkuk ni untuk letak kentang putah, yang mangkuk yang petak gini untuk letak dia punya kuah. Tapi aku dah salah step. So tak apalah, kita layan je. Buah kari. Okay, yang ni perisa kari. So yang ni kita nak makan perisa kari ayam. So kita makan, bismillah. Sedap. Ni kalau kau makan panas memang sangat sedap. Memang sangat sedap. Walaupun dia instant, tapi memang sangat bervala kalau korang beli. Mudah, cepat, memang sedap lah. Aku suka yang dua-dua, memang aku suka sebab sangat sedap. Aku setakat ni konten aku pada hari ni. Aku dah makan dah kentang putah perisa kari ayam dengan satu lagi black pepper. Memang aku dah makan dah, kedua-dua sangat sedap. Aku rasa setakat ni konten aku pada hari ni. Jangan lupa untuk korang like video aku, subscribe video aku, and share video aku ni pada orang lain. Kalau boleh biarlah YouTube aku ni sampai mana? Sampai menuju bulan. Kalau sedap